Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Rabi bin Johari, merupakan seorang pengetua di Kolej Tingkatan 6 Tawau, dan ini adalah merupakan sedikit berkaitan dengan biodata tentang diri saya. Jadi saya bertugas di Kolej Tingkatan 6 Tawau yang merupakan kolej yang terbesar di Malaysia yang menggabungkan 5 pusat tingkatan 6 di daerah Tawau, dan kita menawarkan aliran sains, sosial dan juga subjek agama. Tajuk inovasi yang saya pilih untuk dibentangkan adalah berkaitan dengan indikator progres subjek ataupun mata pelajaran. Program ini telah dipatentkan di bawah pengawal hak cipta Malaysia. Ini adalah merupakan paparan template Excel Subject Progress Indicator ataupun ringkasnya SPIN. Pada keseluruhannya, Subject Progress Indicator SPIN ini adalah merupakan satu program Excel terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kita lihat bahagian pertama dahulu. Yang di sebelah atas ini adalah merupakan petunjuk pada satu-satu aktiviti yang dijalankan, sama ada unit ataupun bab ataupun topikal itu. Berapakah bilangan pelajar yang telah siap? Ini memberi petunjuk kepada guru berkenaan untuk kesan pelajar-pelajar yang telah menyelesaikan latihan ataupun yang belum. Kadang-kadang guru merasa keliru dan sukar untuk menyemak balik siapakah pelajar yang belum menghantar. Di sini kita memudahkan dengan memberikan petunjuk ini di bahagian pertama ini, dan boleh dilihat dalam bentuk bilangan dan juga peratus siap. Guru boleh detect jumlah pelajar yang sudah menghantar ataupun yang belum menghantar dan juga dipaparkan dalam bentuk peratus. Setiap template ini mewakili satu subjek. Setiap kali ujian sama dilaksanakan berdasarkan unit, topikal ataupun bab, maka guru akan mencatatkan semua markah di sini dan secara otomasi grade akan dipaparkan di sebelah sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada paparan yang berwarna merah, kuning, hijau dan sebagainya. Paparan yang berwarna merah itu adalah merupakan aspek kritikal. Guru-guru dapat mengesan mana pelajar yang belum menguasai untuk satu-satu subtopik ataupun satu-satu topik sebelum mereka berpindah kepada topik yang lain. Maknanya kalau hijau itu mereka telah melepasi tahap yang dikehendaki oleh guru berkenaan. Grade itu akan ditunjukkan secara otomasi sebaik saja guru-guru mengisi markah di sini. Dan juga kebaikan sistem ini ialah grade terpapar di sini boleh diselaraskan mengikut standard bagi setiap sekolah. Bahagian bawah ini adalah merupakan kelas-kelas yang terkandung di dalam sheet-sheet tertentu yang mana nanti akan digabungkan untuk kita dapat rumusan bagi satu subjek. Contohnya bagi subjek bahasa Melayu ini ada beberapa kelas dan setiap guru akan masukkan markah ini dalam bentuk spreadsheet dan kita dapat di akhir nanti rumusan. Bahagian yang kedua di dalam template ini memaparkan berkaitan dengan kumulatif grade yang diperolehi oleh pelajar. Kalau kita lihat di sini ada yang D+, F dan sebagainya. Inilah yang dipanggil sebagai subjek progress indicator. Maknanya grade purata ini adalah merupakan gambaran penguasaan pelajar bagi keseluruhan topik-topik yang telah dilaksanakan. Ini memberi sistem amaran awal dan akhirnya kita akan dapat subject progress indicator secara individual. Maknanya keseluruhan daripada latihan yang dijalankan itu, berapakah standard pelajar itu perolehi dalam grade. Ini memberi gambaran awal tahap penguasaan pelajar untuk subjek berkenaan, dan ini memberi ruang kepada guru berkenaan untuk mengenal pasti, khususnya bahagian yang bertanda merah itu bermakna perlu mengulang subjek berkenaan sama ada dalam bentuk pengajaran ataupun memberi balik latihan untuk memastikan tidak ada pelajar yang tertinggal dan semua pelajar menguasai pembelajaran sebelum mereka melanjutkan pembelajaran yang seterusnya. Di bahagian bawah ini pula merupakan penguasaan secara keseluruhan bagi kelas berkenaan, dan ianya juga memberi gambaran tahap penyampaian guru. Maknanya apabila grade keseluruhan adalah F, guru perlu melakukan penambahbaikan sama dalam bentuk penyampaian, konten dan sebagainya. Di bahagian yang keempat ini kita ada bahagian untuk menukar skala. Misalnya setengah sekolah menetapkan markah untuk dapat D misalnya 45 dan sebagainya, boleh disetting di sini. Di sini kita turut sediakan features untuk melihat secara individu. Contohnya Darus, kita hanya klik nama Darus dan dia akan paparkan bilangan latihan yang telah disiapkan oleh Darus, kumulatif grade, jumlah markah, purata grade dan juga rank. Di bahagian bawah ini pula adalah merupakan data yang dipamerkan dalam dua bentuk, yaitu sama ada dalam bentuk grafik dan juga data. Di dalam bentuk grafik ini kita dapat melihat secara umum prestasi latihan yang berjaya disiap dan belum disiapkan. Dan di bahagian bawah ini memaparkan secara umum bilangan lulus sebagian dan juga gagal. Jadi kita dapat melihat gambaran umum. Untuk detail kita boleh melihat di bahagian jadual ini bilangan siap, tidak siap, lulus sebagian dan juga gagal secara lebih tepat. Di bahagian yang terakhir, yaitu di bahagian yang keempat. Di bahagian keempat ini
kita dapat melihat rumusan umum setiap kelas dan penguasaan keseluruhan bagi kelas-kelas tertentu. Sekiranya ini adalah merupakan subjek BM yang diambil oleh 20 kelas, maka kita dapat lihat rumusan prestasi untuk setiap kelas dan di hujung nanti kita akan lihat grade penguasaan subjek. Jadi sebagai contoh di sini kita lihat bahawa semua kelas yang mengambil bahasa Melayu ni daripada bilangan 1 hingga 20 keseluruhannya F, ini adalah merupakan gambaran penguasaan pelajar sekaligus menggambarkan keberkesanan penyampaian guru, dan ini memberi petunjuk kepada ROI ataupun Return of Investment ataupun sebagai satu Early Warning System ataupun EWS, bahawa sekiranya beginilah prestasi yang dihadapi oleh setiap kelas, maka ketua unit jabatan perlu mengadakan mesyuarat dan mengambil tindakan yang perlu, termasuklah membuat intervensi untuk memastikan pelajar dapat diperbaiki sebelum peperiksaan yang sebenar. Rasional mengapa spin ini perlu dilaksanakan. Prestasi cemerlang tidak semestinya melibatkan rombakan yang besar-besaran ataupun masif. Kadang-kadang ada aspek tertentu yang apabila kita perbaiki akan mempengaruhi pencapaian secara keseluruhan dan lebih cemerlang. Misalnya satu strategi yang kita telah laksanakan bertahun-tahun tetapi tidak menunjukkan peningkatan yang lebih baik ataupun dalam jumlah ataupun dalam perubahan yang sangat sedikit setiap tahun dan kadang-kadang jatuh, bermakna satu pendekatan baru perlu dilaksanakan. Sekiranya kita terus kekalkan dengan pendekatan yang sedia ada, kemungkinan besar kita akan dapat hasil yang lebih kurang sama. Secara analoginya, acuan baulu yang berbentuk ikan sudah pasti tidak akan menjadi bentuk bunga, sebaliknya ianya juga menghasilkan baulu yang berbentuk ikan. Namun begitu, pendekatan yang dilaksanakan perlulah disokong dengan eviden dan konsistensi sekurang-kurangnya 3 tahun, barulah amalan tersebut kita anggap sebagai sudah teruji. Rasional kedua, mengapa kita perlu melaksanakan spin ialah untuk mengelakkan gap yang lebih luas. Pada umumnya dalam satu-satu kelas itu, kita berhadapan dengan pelajar yang berbagai aras. Gap wujud antara kelas dan di dalam kelas itu sendiri. Semua pelajar yang berbagai aras ini, pada akhirnya semua pelajar-pelajar itu menghadapi satu peperiksaan yang sama. Jadi gap itu perlu dikurangkan untuk memastikan semua pelajar mempunyai peluang untuk cemerlang. Rasional yang ketiga ialah untuk menghindar misunderstanding. Misunderstanding iaitu apabila pelajar-pelajar dari semasa ke semasa jumlah ketidakfahamannya itu semakin menebal, semakin meningkat dan akhirnya pelajar itu sudah tidak minat dengan pembelajaran atau tidak mahu lagi mengikut pembelajaran, menyebabkan pelajar semakin banyak ketidakfahaman dan akhirnya menyebabkan pelajar tidak berminat kepada subjek berkenaan. Ada 4 faktor yang kita kenal pasti. Rasional yang keempat ialah untuk memastikan NOLB, iaitu no one left behind. Ada setengah pelajar yang tidak dapat mengikuti konsep yang awal, namun pembelajaran dilanjutkan kepada konsep yang lebih sukar dan mencabar. Akhirnya pelajar-pelajar yang slow learner yang terkumpul di dalam pelajar-pelajar yang pandai ataupun sederhana akan terus tertinggal dan tak dapat menguasai subjek yang akan datang. Rasional kelima mengapa spin perlu dilaksanakan ialah untuk menggilap potensi FPN, Falsafah Pendidikan Negara, melalui pendekatan yang lebih rinci, tanpa kos, mudah dan efektif. Spin adalah satu program yang berkait dengan mastery learning dan daripada kajian yang telah dibuat berulang kali, sekiranya dilaksanakan dengan konsisten akan mengubah curve daripada bentuk normal kepada curve yang berbentuk cembung di sebelah ke arah kanan. Penggunaan spin juga dapat mengatasi kelemahan yang wujud dalam analisis item. Contohnya di sini, kemungkinan dalam satu-satu bab itu ada 20 soalan ataupun 25 soalan yang boleh dikeluarkan untuk menguji keupayaan pelajar itu. Tetapi apabila 3 sahaja soalan yang dipilih, kemungkinan soalan yang 3 ini adalah tidak dikuasai oleh pelajar. Tetapi 20 yang lain yang tak dikeluarkan mungkin akan dikuasai oleh pelajar. Ini akan menjadikan analisis item sudah tidak valid lagi untuk menilai pelajar. Dengan kata lain, akhirnya guru membuat rumusan prestasi pelajar berdasarkan soalan-soalan yang dikemukakan. Ini menjadikan penilaian atau analisis tersebut tidak tepat sepenuhnya. Projek spin sebenarnya setelah dilaksanakan sejak tahun 2009 lagi, tetapi menggunakan borang yang manual, dan kelemahannya ialah banyak kertas yang terpaksa digunakan dan pengiraan sangat rumit untuk menentukan pelajar yang lulus, tidak capai kumulatif markah yang perlu dikira secara manual, markah yang tidak dapat disatukan, sukar menyimpan catatan dan keadaan juga tidak kemas apabila berlaku pertukaran dan juga proses pembuat pembetulan, iaitu menggunakan aplikasi Excel, maka semua masalah-masalah yang disebutkan awal tidak dapat diselesaikan. Dialog prestasi akan menjadi lebih berwibawa apabila data-data yang dikutip daripada spin ini dipamerkan dalam mesyuarat di peringkat ketua unit ataupun ketua jabatan.
Dalam proses pelaksanaannya di tingkatan 6, langkah awal yang dilaksanakan ialah saya telah mengadakan dialog prestasi kepada semua guru-guru memperkenalkan berkaitan dengan SPIN dan cara pelaksanaannya secara umum. Di peringkat ketua jabatan, mereka mula melaksanakan ladap untuk mempraktik dan menyesuaikan SPIN untuk digunakan dalam aktiviti latihan. Seterusnya, selepas taklimat di peringkat jabatan, setiap unit mengambil inisiatif untuk mengadakan PLC bagi mendalami isu-isu yang berkaitan menyelesaikan isu-isu dan seterusnya menerapkan SPIN dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Pada tahun 2008, apabila kita mula melaksanakan SPIN ini, sekolah yang pertama saya bertugas sebagai penolong kanan. Pada masa itu, rekod menunjukkan 7.2 sehingga kita dapat menurunkan 6.27 yang terbaik dan sasaran kita pada tahun 2014 adalah 5.48 sebelum saya berpindah ke sekolah lain. Dan daripada 2016 hingga ke 2020, kita tak lepas daripada mendapat pengiktirafan di peringkat JPN antara sekolah yang mencatat peningkatan PNGK yang terbaik meskipun sekolah ini berada di kawasan luar bandar.